Sekarang kita berada di Toyota booth dan kita nak tengok kereta-kereta baru Toyota, which is Toyota BZ7. Toyota BZ7 ialah sedan BEV yang baru saja di preview. Toyota BZ7 ni dia collab dengan Huawei juga. Dia punya lampu pun tirus daripada depan sampai ke hujung sini. Kalau tengok kat belakang tu pun nampak tak dia ada kamera. Dia ada kamera dekat belakang dia. Bahagian interior dia kita tak boleh tengok lebih detail, tapi ini sedikit sneak peek bahagian dalaman. Tengok eksterior dia memang nampak handsome dan maskulin. Next one is the BZ3X, all-electric subcompact SUV. Bahagian trunk dia pun agak besar dan kalau lihat kerusi second row dia pun boleh disandarkan ke dalam lagi. Bahagian interior pun nampak mewah, siap ada phone holder magnetik lagi. Kerusi ada heating and cooling function. Jom ke bahagian belakang, wow memang luas. Macam dalam flight, ada personal table lagi. Boleh makan-makan. Agak-agak dua model ni akan datang ke Malaysia ke tak? Drop your comment.